Tahukah anda, Petronas bermula pada tahun 1974 tanpa sebarang kepakaran dalam cari gali minyak. Matlamatnya cuma satu, mengambil semula hak sumber asli Malaysia daripada syarikat asing. Fakta menarik, walaupun bermula dari kosong, hanya dalam masa 4 tahun, Petronas sudah berjaya menembusi pasaran antarabangsa dengan kontrak pertama di Vietnam pada 1978. Dari sebuah syarikat kecil, ia membina menara berkerembar Petronas sebagai simbol kebangkitan negara dan kini beroperasi di lebih 50 buah negara. Walaupun berdepan cabaran ekonomi, Petronas tetap menyumbang lebih 850 juta untuk program sosial pada tahun 2023 sahaja. Kini, Petronas bukan lagi sekadar syarikat minyak, tetapi gegasi tenaga global yang sedang beralih ke arah keterlestarian dan tenaga boleh diperbarui demi masa depan hijau. Ini Sejarah 1 Minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik.